Cakap muah sikit. Cakap muah macam mana? Bukan ada syuting fake account tu lah. Tak sempat saya nak baca. Tak sempat saya nak baca. Done. Okay, next. Saya akan kepit bulu mata saya. Yalah, wah. Next, mascara. Thank you. Okay, jom. Mascara. Kepit dia macam tu. Cerita pasal makeup Bella je. Okay, boleh. Okay, saya pakai mascara. Mascara yang Aiman beli. Dia beli mascara T20, guys. Dia bagi saya hadiah Gucci. Thank you, Aiman. Korang pula tengok daripada bawah situ. Wah, macam naikkan lah. Sponsor bakso, insyaAllah. Kita doakan 2-30 hari bulan ni, guys. Boleh ke? Korang dah doakan ke? Korang datang tak? Datang lah. Tapi kalau ramai kalau 7,000 orang datang, tak boleh imagine. Dah macam kita buat apa ni? Perarakan. Ya. Bella lemah sikit nak buat kening. Ya. Saya pandai buat kening Bella. Kalau tak suci. Okey, nanti kita tengok. Mata. Cuba cakap sabar boleh. Kalau bagi tarik awal 36 lah tarik mahkamah kan. 116. InsyaAllah. Memang gila Bella ke yang on makeup? Depends. Dah sebenarnya Bella nak tips kurus. Tips kurus tu macam mana? Kena jaga pemakanan. Tapi saya tak nak jaga sangat. Korang minum Kitsui. Baju apa? Kita yang duduk je. Singlet dah ada lah. Gucci. Salah pakai belum mati. Ya Allah, salah pakai. Nak ke mana? Saya nak syuting. Korang nak ikut tak syuting lagi? Kalau tak time saya syuting so saya buat live. Sebab watak ni dia memang dia suka buat live. Macam ala-ala Kak Betty. Tapi Betty Rahmat. Macam tu lah watak saya. Pakai blusher sikit bawah dagu.
Blusher sikit bawah dagu. Sekejap lagi dah saya pakai. Minta brush blusher dengan blusher. Sebab blusher kat orang tu tak ada dalam ni. Mana? Tak ada blusher dalam. Boleh lah biasa je. Tapi okey lah. Untuk event tak boleh lah. Okey ke? Okey kan? Dah dapat first star, Alhamdulillah. Mendapatkan land star. Thank you. Thank you for the gift. Apalah, yang mana yang toxic saya kena delete tau. Saya minta maaf pasal orang dah tak boleh tengok TikTok saya dah. Saya dah menghantar awak ke dunia lain. Blusher. Thank you. Ni sikit light sikit lah. Buat live. Okay, good. Ya. Berapa sikit? Dan sebelah muka. Kereta lalat yang menjadi perbahasan dekat social media. Saya memang ada. Nampak ni. Ni saya dah pakai foundation dengan bedak. So saya takut nanti dia. Okay, saya memang ada. So sekarang kita just nak pekatkan dia je. Pekatkan dia je. Nampak? So kita spray muka ni. Okay. Tukar baju sekejap. Sekejap tau. I'm back. Tadi 7,000, sekarang 7,004. Maksudnya dia tak ada orang, makin ramai. Tak ada orang. Dekat bagian lain ni kita sekejap. Kita letak ni sikit. Foundation ke concealer? Concealer pun boleh juga. Okay. Macam tu. Laos. Laos dah apa? Laos ke aus? Bila kan kalau macam panas ni akan gatal-gatal. Korang macam tu tak? Eczema Eczema. Sikit je lah ruang sini kecil.
mana ni? Baru betul. Kening ni kita beri sikit-sikit. Cantik rambut ni buat. Tapi macam besar lah kening ni. Dua hari je lagi guys. Kalau nanti kita jumpa lah kat mahkamah. Dia dekat mana? Putrajaya. Presin 3 silap. Presin 3. Itulah. Macam nak baca. Tengah shoot Love in KL under Mermaid Studios. Chris kat Liana Jasmine. Nak pergi, kita ni orang Putrajaya. Okey, nanti kita jumpa pukul berapa ni? Kena ada sana 8. Tapi korang datang before 8 lah, kan? 7:30 ke kat sana. Kita jumpa nanti insyaAllah. Nanti siapa yang datang, nanti beritahu lah, Bella ni yang mesti tu Bella buat live, Bella sudah datang kan, macam tu. So Bella tahu yang mana. Boleh kan datang? Tapi masuk tak boleh lah kan ya? Sebab masuk tu Jack kata kena bagi nama. Let's say my name. Hi Rara. Bella akan ke Tenom ke? Ya, saya akan ke Tenom. Dan Bella join baca Yasin ke? Sebenarnya Bella shooting, tapi insyaAllah kalau ada kesempatan I would love to join. Ya saya? Saya. Ya? Sudah. Dah ni. Abang mic ni? Mic. Dah mic. Aku tak payah ni kok. Ya, alright. Thank you for the gift. Cah. Sama begitu Cah. Oh, ni mana? Dia pilih. Ain. Apa yang kaya? Beli ke? Esok tu kita ada kelas. Tak payah lah. Yang ni je. Rasakan. Saya rasakan. Macam nak klik dekat bawah. Boleh je habis buat duduk kan? Tapi nanti ada apa? What's called that? Apa ni montage dia nak baju belajar juga. Gini. Tapi saya rasa duduk je ataupun berdiri pun tak nampak kat bawah. Waalaikumsalam. Tapi colour skin awak cantik banget. Thank you. Masuk kan? Masuk. Naik orang sini. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you for everything. Kau kenapa? So korang kita akan end live kat sini. Korang nak ikut Kenapa dah tangan? Tangan belum. Kenapa? Ada merah ha? Merah-merah. yang hari pertama. Kiri kan? Tak saya. Kita buat kat bawah lah tangan. Daripada itu dia cerita tadi. Buat kat bawah. Gelang apa gelang? Gelang apa? Bukan ada. Gelang mas ada dia. Ada kan? Itu yang mas biasa pakai kan? Cincin pakai. Nak ikut. Okay. Ikut. Okay, boleh extra semua nak ikut boleh. Korang nak ikut syuting. Jom. Okay, ramai kita nak kena bayar ni extra. Ada 7,500 extra. So seorang berapa? Bagi-bagilah korang. Extra pun sekarang 150 tak silap. Kan? Tengok kalau dia dialog kan? Kalau tak 100 Kalau tak 100, okay, 100. Ush, kalau 7,500 orang berapa ke dah kita nak kena bayar? Bayar extra je. Ada cakap tak senggu je. Korang ni kelakar lah. RM1 tak payah bayar je lah. Kontrak mana tu? Kontrak pula. Aduh. Nanti kredit apa? Kredit title nanti macam mana kan? Rasanya first shot ni kaki tak nampak kan? Kain ni macam lapor gila. Tak yalah kan bandage kalau nampak pun. Betul.
Kedah. Free pun boleh. Tak payah bayar nak ikut je. Okay, boleh ikut Orang kena diam. Tahu, orang tak boleh bising. Sebab kalau tak, kita kena take banyak kali. Sayang Bella, sayang korang juga. Delete dulu beg kuning. Okay, saya delete. Macam mana? Macam nak delete beg kuning? Macam nak delete beg kuning? Keluarkan. Ya. Coming. Kita masuk. Ya kan? Okay, jom. Saya bawa korang pergi set shooting, okay? Macam nak korang ambil kuning ni, tak ngerti lah. Delete. Buat dulu beg kuning tu dia. Dah. Dah. Pakai kat bawah ni. Baik. Ini tak kena tangan. Betul dulu. Dia suruh buat dah sikit lah. Tak sikit. Dah pun dah. Korang ikut bila shooting ni. Hello. Morning. Mana kat Rana? Buat live. Yang betul-betul buat live. Korang hanya perlu tanya apa barang-barang yang Bella tunjuk tu. Korang tanyalah soalan-soalan. Mana skrip tadi? Ya. Lega betul. Lega pusing. Dia pusing lah. Kena buat tangan ni. Boleh? Tangan. Aku lupa. Tangan tu. Kiri kot. Kiri. Pika. Kiri. Ini tak percaya saya. Bukan. Sebab dia ikut kat depan tu. Okay, jom. Itu satu rasa. Oh, 8 kilo. Buat apa? Sebatang. Sebatang. Di tangan. Saya memang tengah buat live ni sekarang. Kita nak tengok skrip dia. Okey, Bella. Yang ni, Tengok skrip dia. yang ni kita buat second shot dulu. Yang Tu tujuh. Maknanya yang ni Bella dah ada tiga tutup dah kat Bella. Action je, dan duduk. Dia tentu sudut. Tapi kita ada extra ni nanti kat bawah kena bayar. Semua extra join ni. Oh, mana? Kena bayar. Seorang 100. Dapat. Soroklah live ni. Bukanlah bakak seorang je tengok. Kat bawah tu tujuh kan? 100 je kan? Betul. Tutup. Bawah. Tujuh. So dia akan start kat mana ni? Macam biasa kan? Ni antara design yang terbaru, material sangat sejuk. Nak bentuk pun senang. Atau baca je komen-komen nanti agak bacakan. Awak baca je komen. Itulah, itu korang komen tau. Korang perlu komen yang macam ni. Ayunya pakai tudung. Buat ni back shot. Betul kan? Lepas tu selalu kita buat selalu. Tak bacalah kat situ. Description apa yang kena buat. Bila yang back shot tu, bila back shot tu aku buat live kan. Bila buka beg kuning ni kan? Jalan sikit. Tak rasa je kata mesti ada dengan diorang. Bukan, belum lagi. Diorang dah komen. Belum lagi. Belum, korang kena komen. Korang kena komen ayunya pakai tudung. Lepas tu, komen kedua, jual tudung tapi tak pakai pun.
So korang kena komen, cantik lah design dia. Jadi dia buat ni. Yo, kita ada skrip dia. Korang ada skrip. Tak, Bella tak tipu, nampak? Ini skrip korang. Insert komen. Masalah ni dia tak ada. Alam bau. Alam dapat lah. Saya lagi dia. Jangan dekat-dekat Bella. Alah, nanti Bella saya nervous lah. Nervous nak berlakon ni. Comel lah korang ni. Tak apa, nanti kita jumpa di keberadaan. Tak apa, bisa lagi sebab lah. Okay? Kasihan korang. Bye, Assalamualaikum. Skrip kecam pun ada juga. Ya. Boleh lah. Oh, maknanya dia buat satu siang. Nak skrip yang positif je. Comel lah korang ni. Tak adalah. Dalam video ni dia kena ada antagonis. Memang lah. Boleh. Sebab dia memang tak boleh. Saya kesal. Kalau ni standard dia siang. Assalamualaikum. Nanti kita jumpa 30 hari bulan kat Putrajaya. Okay? Mahkamah Rayuan Putrajaya. Jumpa Bella akan di sana juga. Bye.